Satu golongan yang tak ada langsung ataupun 90% tak ada dalam buku teks kita ialah golongan mana? Golongan agama. Tak ada. Perjuangan dia tak ada langsung disebut. Ini sangat mengherankan. Orang-orang masjid, orang-orang pondok, orang madrasah tak ada dalam buku kita. Tak ada dalam sejarah kita. Mereka ni jadi tak berguna. Peranan kelompok agama ni di mana dalam buku teks? Kenapa dia hilang? Kerana ahli sejarah kita tak fikir kelompok ni penting pun. Dia belajar di luar negara, dia belajar sejarah dalam konteks ilmu yang moden ni, golongan agama pakai kain pelekat, pakai kopiah ni, macam golongan yang tradisional, old fashion. Tak ada kepentingan selekeh. Sedangkan dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan ni, kelompok yang paling penting sekali, kalau dia tak wujud, orang lain tak wujud, adalah golongan agama. Dia main peranan. Dia pelopori. Macam mana saya nak jelaskan? Kelompok yang mula-mula perjuangkan kemerdekaan ini ialah golongan ulama. Mula-mula sekali ialah dalam bentuk perjuangan menentang Siam, penjajahan Siam. Pertahankan kemerdekaan Patani. Ada ulama, hujung dia nama Al-Fatani. Ada nama Al-Falambangi. Dari Patani ada, dari Sumatera ada, sama-sama perjuang lawan Siam. Mereka ni ditangkap, ada yang dibunuh, ada dipenggal kepala. Kemudian Kedah ditakluki tahun 1821, mereka lawan lagi, dibantu oleh Patani, oleh Sumatera, oleh Kelantan, Terengganu, hantar tentera lawan. Mana sejarah ni ada dalam buku teks kita? Ada, tapi tak diceritakan dengan menyeluruh, sikit-sikit saja. Dan kelompok-kelompok pejuang peribumi ni, Tok Janggut ke, Abdul Rahman Limbu ke, ulama. Mereka ulama. Mereka daripada produk pondok. Mereka ada kefahaman nak lawan British ini. Orang sebut kerana cukai. Tak betul tuan-tuan. Bukan mereka berjuang kerana cukai. Cukai itu sebagai satu alasan untuk mereka lawan British. Pada tahun 1914 itu, masa Tok Janggut nak lawan British itu, dia terima satu berita di Singapura. Berlaku pemberontakan sepoi Muslim lawan British di Singapura tahun 1914. Sampai ke Kelantan berita tersebut, menyebabkan orang Kelantan fikir, British sudah berperang sama sendiri. Masa inilah kita nak lawan British. Tahun 1915 berlaku kebangkitan di Kelantan. Kerana orang Kelantan fikir British sudah lemah, masa ni nak lawan. Dia guna alasan cukai je. Apa alasan pun tak penting, yang penting dia lawan. Kalau dia tak lawan, ini masalah. Anda cuba bayangkan, Tok Janggut tak lawan, Abdul Rahman Limbu tak lawan, Dun Said tak lawan, Burhanuddin, semua tak lawan, raihkan British. Apa berlaku? Kita ni silat-silat air bulan tak ada dah di sini. Orang lain yang ada di sini. British akan hapuskan semua. Kerana lawan inilah menyebabkan British tak boleh hapuskan. Hampir terlepas dah bumi ini ke tangan orang lain pada masa itu. Nasib baik ada yang lawan.